Kunci ni sangat penting dalam hidup kita. Ada orang yang nak buka pintu kereta, dia pakai kunci. Nak buka pintu rumah, pakai kunci. Nak buka seri wajah, nak buka pintu rezeki, nak buka pintu jodoh, nak buka pintu kasih sayang pun ada kunci dia. Hari ini Ustaz nak share 2 je amalan yang sangat mudah nak buat untuk kita buka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu jodoh, pintu-pintu orang kasih sayang, kunci aura diri kita. Kita nak buka, nak kembangkan, nak sebarkan kepada orang lain. Yang pertama, kerapkan berwuduk. Lagi banyak kita berwuduk, lagi bagus. Lagi aura kasih sayang tu dia akan keluar. Orang akan lebih suka. Malaikat suka, jin kafir, syaitan tak suka. Yang kedua, amalkan kasturi, seri diri, sambil membaca doa apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Surah Al-Fath ayat yang pertama. Tuan-tuan, amalkan pakai minyak kasturi ni sekali sebelum setiap kali solat. Maksudnya sehari kita solat 5 waktu, pakai sekali. Bila kita pakai, kita baca doa tu. Dapat amalan ini? Bila kita pakai, insya-Allah buka dah pintu hati, buka pintu aura, buka pintu jodoh, buka pintu kasih sayang. Jauh kita rapatkan, rapat kita dekatkan, yang dekat kita eratkan, yang benci kita kasihkan. Tuan-tuan, abang kakak sekalian, ikhtiar tak salah. Usaha penting, wajib usaha. Nak berjaya, kena usaha, kena kerja. Di samping tu kita ikhtiar dengan doa dan juga amalan-amalan yang ditinggalkan oleh para ulama. Tuan-tuan, dapatkan sekarang. Ustaz bagi hadiah sebotol, hadiah 2 botol free gift. 2 botol, Ustaz bagi free gift 4 botol. Nak apa lagi? Tekan link kat bawah ni sekarang. Ni juga.